Nak tahu kekayaan Qarun, banyak mana harta dia seluas tasik Qarun tu lah. Tasik Qarun itu ada menyatakan 70 km kali 90. Sini ke Kuala Kerai, kau nak aku Jetih, kau nak aku Tok Bali, Patah mai Kota Baru, itulah anggaran keluasan tasik Qarun. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun beserta dengan harta kekayaan dia. Tak ada tanah orang lain sikit abuk. Tak ada capung harta orang sikit abuk, itu semuanya Qarun semua tenggelam. Tapi lihat bagaimana tasik Qarun sekarang ini jadi tempat lara, tempat lalai, dedah aurat, separuh bogel, hotel-hotel mewah di sekitar Al-Fayyum dan sebagainya di situ, Sharm el-Sheikh, tempat pelancongan elit yang terbesar di Mesir. Tak ambil pengajaran dah apa dia tasik itu asal silah dah. Tempat kelalaian. Falyabudu rabb hadzal bait